Macam mana nak berjimat untuk simpan emas? Benda paling penting sekali ilmu. Puan Awanis follow saya. Puan Awanis beli buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat tulisan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Baca sampai habis, insya-Allah Puan Awanis akan rasa insaf. Banyak orang macam tu. Siapa-siapa mau beli emas untuk pelaburan, untuk long term saving, tuan-puan percaya saya cakap, tuan-puan tak akan menyesal kalau tuan-puan mulakan simpanan sekarang. Tapi tuan-puan akan menyesal kalau tuan-puan start lambat. Sebab orang yang mula sekarang pun menyesal. Apatah lagi orang yang mula lambat. Saya doakan tuan-puan yang belum lagi mulakan simpanan emas, Allah buka hati, diberikan kelapangan, kemudahan. Siapa-siapa yang sudah start simpan emas, Allah kurniakan kemampuan untuk konsisten dan istiqomah. Siapa-siapa yang simpan emas tapi tidak mampu menabung banyak, saya doakan mudahan Allah buka jalan keluar untuk dia dapat tambah income. Siapa yang dia ada income tapi tidak besar income dia, saya doakan mudahan Allah bagi jalan supaya tuan-puan nampak potensi bisnes public gold ni dan diberikan peluang untuk menjadi dealer public gold. InsyaAllah asbab menjadi dealer public gold, mudah-mudahan tuan-puan punya income capai 5,000 sebulan minimum dalam tempoh 2 tahun. Sebab itu yang berlaku dalam kalangan dealer public gold. Bina bisnes 2 tahun, income 5,000 ke atas sangat biasa.